Kenapa dia dari tadi tengok Bunyi ayam je dari tadi? Apa kita nak panggil dia ni? Hai, saya Kacang Arifika. Dayah. Apa yang nama kata ni? Badak awang kenik. Oh, ya ke? Awang kenik. Cerita apa ni? Cerita apa tu? Oh, ada lagi. Awang kena. Awang kena. Haikal nak. Awang nak. Awang tak nak. Awang tak nak masuk tim ni. Apa yang susah sangat nak faham ni? Awang tak nak. Awak tak Haikal tak nak? nak. Haikal nak. Haikal masuklah. Pasal nak ikut Awang pula? Haikal nak ke? Awang tak nak Haikal. Haikal nak tak nak. Dah gila pula dah. Haikal nak tak nak. Haikal nak tak nak. Haikal nak tak nak. I can imagine that. Kau nak beli apa dengan aku? Kau duduk. Kau nak apa? Kau nak apa? Aku tahu aku kat mana dah. Kau nak yang hak tu? Aku biasa ke hak lah kot. Aku awang kenik lah. Alah, awang. Alah, macam dia punya dialek main sangat lah. Okay, you nak yang tu lah. Itu apa Jaya? You yang tu, I awang. Okay. Haikal? Haikal? Haikal nak tak nak? Kena ada gaya ke? Aku rasa kena ada gaya lah. Kena ada gaya. Haikal nak awang? Haikal nak? Kejap. Betul ke? Salah lah. Awang tak apa. Tengok tak? Aku tak ingat. Haikal nak awang? Haikal nak? Kalau tak apa weh? Haikal nak awang. Haikal nak, awang tak nak. Awang tak nak. Tak faham ke? Apa ni tak nak? Tak nak. Tak nak masuk tim. Haikal nak, awang tak nak. Awang tak nak, Haikal tak nak. Haikal nak masuk? Haikal masuk lah. Apa sebab pula nak ikut awang pula ni? Awang tak nak Haikal, Haikal tak nak awang. Awang tak nak? Haikal nak? Awang tak nak? Haikal nak? Dah gila pula. Haikal nak tak nak? Haikal nak tak nak? Haikal nak tak nak? Haikal nak tak nak? Itu je aku ingat yang tu. Yang kau tengah-tengah kau tanya aku balik aku tak ingat dah boleh cakap. Awang nak Haikal, Haikal nak awang. Awang nak Haikal. Tak nak. Dah gila ke? Haikal tak nak, Haikal nak. Haikal tak nak. Page kita biasa. Biasa maksudnya? 5 minutes later. Nak tak nak, Haikal nak tak nak. Haikal tak nak. Haikal nak? Awang nak? Awang nak. Awang tak nak. Kalau Haikal nak, Haikal pergilah masuk tu. Haikal tak nak? Awang tak nak. Tak faham ke? Apa ni tak nak? Tak nak. Macam sama lah dengan awang. Tak nak masuk tim. Tak faham. Haikal nak, awang tak nak ke? Apa ni? Jangan paksa-paksa tak nak. Tak nak. Tak faham ke? Orang cakap tak nak lah. Jangan kacau. Apa sebab pula nak ikut awang pula ni? Awang tak nak Haikal, Haikal tak nak awang. Lah, dah gila pula. Haikal nak tak nak, Haikal nak tak nak, Haikal tak nak. Just have to say that you're fine when you're not really fine. That's nice. Kan? Haikal nak awang. Awang nak Haikal. Tak nak. Dah gila ke? Haikal tak nak, Haikal nak. Sama. Okay, ni tak tidak lah. Awang tak nak? Haikal nak? Awang tak nak? Haikal nak? Dah gila pula. Dah gila pula. Haikal nak tak nak? Haikal nak tak nak? Haikal nak tak nak? Aduh. Aku rate kau Tadi kau bagi berapa? 3 kan? 3. Aku rate kau 6/10. Wah, tinggi betul tu. Tinggi betul. Ain dah ada improvement. Dah polish. Kau bagi aku 6.
Aku bagi Dia naik 6. sikit lah, 7 lah. 7. Dia dah improve lah. Suara pun dah lebih kurang dah. Suara awang karakter lah. tu. Suara awang Suara kenik. awang tu. Kita rate Alia 10 out of 10. Dia punya performance on dubbing memang on top. Suara tak jadi dah suara dia. I rate you 10/10. Sama. Allah, Bobo Boy pula. Bobo Boy susah lah. Kat Gopal, Adudu dengan Pro. Bapak susah siut. Bobo Boy. Kan, Bobo Boy. Baru dia cakap Adudu tadi. Apa jadi? Kenapa dia tiba-tiba jadi kuat? Kandungan buku tu sangat menakutkan kot. Banyak Nampaknya memang betul buku itu ialah buku resepi rahsia. Kita mesti dapatkan buku tu. Tapi, macam mana caranya? Aku tahu Cik Boy. Senang je Cik Boy. Apa yang kau nak bisik ni? Popet. Aku tak faham lah. Popet. Aku tak faham lah. Okay, aku rasa macam ikut ni. Macam mana? Kenapa tu? Kenapa aku tak ingat weh? Cepatnya short term memory aku. Apa ya? Aku Gopal. Kau Aku Gopal. Gopal dengan prop lah. Aku komputer dengan Adudu. Kita ambil Gopal dengan Adudu. Sebab dia macam banyak dialog lah. Saya nak Gopal. Ambil Gopal. Dengan yang bisik tu lah. Apa yang robot fly. Okay, so I Dudu dengan apa tu? Robot. Dudu robot. Oh, iya ke? Aku tak tahu cerita Boy. Sama. Kejap, aku lupa. Apa dia boleh jadi kuat ni macam tu? Betul. Macam mana dia boleh jadi kuat ni? Mungkin buku tu ada respirasi kot. Memang yang ni aku sumpah tak ingat. Ternyata buku resume. Komputer cakap apa? Kan dia tak ada mulut. Aduh. Tak boleh nak agak. Kenapa jadi macam ni? Macam mana jadi kuat? Nampaknya buku tak tu sing. sangat buat dia jadi kuat. Nampaknya Macam mana boleh dapat buku tu? Nampaknya buku tak tu sing. sangat buat dia jadi kuat. Nampaknya nampaknya buku tu buat dia jadi sangat kuat. Betul lah. Buku tu ada Apa saja jadi macam tu? Aduh. Dia kata apa? Dia macam suara dia terlalu robot tapi macam tikus. Macam tu. Apa yang dia cakap tadi? Dia tanya kenapa apa pasal tu? Dia kata, kenapa jadi macam ni? Oh ya. Kenapa jadi macam ni? Macam mana dia boleh jadi kuat Macam mana dia boleh jadi kuat? Kandungan buku tu sangat menakutkan kot. Apa kandungan resipi rahsia dalam buku tu? Macam tu lah, something like dia kata. Kandungan Dia sebab ada dia tanya apa rasanya. Yang prop tu terus rasanya yang kan macam tu. Kita kena tahu kandungan dalam buku respirasi ni. Macam mana dia boleh dapat buku tu? Ish. Macam mana boleh dapat buku tu? Macam mana nak dapat buku tu? Saya tahu. Okay. Apa kau merepek ni? Popek. Pokoklah. Dia kelang kabut lah yang ni. Sebab Adudu tu cakap laju. Boleh tak ulang lagi sekali? Kita orang buat sekali ni. Cik Bos, saya tahu. Apa kau merepek ni? Popek. Aku tak faham lah. Okay lah. Ni kali ni better lah.
Macam mana dia boleh jadi kuat ni? Mungkin buku tu ada respirasi kot. Ya, ternyata buku itu memang mengandungi resepi rahsia. Kita kena tahu kandungan dalam buku resepi rahsia ni. Ha, Cik Bos, saya tahu. Apa kau merepek ni? Popek. Aku tak faham lah. Dah macam suara aku dah masalahnya. Siapa Encik Bos? Dia saya bagi tahu cara dia. Ini Apa yang kau bisik ni? Popek. Ya Allah. Siapa Encik Bos? Dia saya bagi tahu cara dia. Ini Apa yang kau bisik ni? Popek. Ni macam tak tahu nak cakap apa. Nampaknya. Aku tahu Cik Bol. Macam ni, Cibol. A few moments later. Apa kau cakap ni? Popek. Tak faham lah. Aku tahu Cik Bol. Macam ni, Cibol. Apa kau cakap ni? Aku Popek. Tak faham lah. Patah dah Putri. Oh, Cik Bos. Tapi kau bagi Cik Bol lah. Aku tahu Cik Bol. Macam ni, Cibol. Setelah bagi tahu teknik yang betul, teknik untuk menghafal skrip dengan betul adalah memahami konteks tu. So, betul. saya berjaya membuktikan saya dah faham konteks dia dan saya hampir hafal jugalah. Betul. Dia punya skrip dia here and there. Aku bagi rate untuk Yaya. Naiklah 8/10. Dia makin lama makin improve lah. Yeay. Okey lah, dia kena lah. Kalau contoh, kalau tak masuk ke TV, kita masuk ke TV kat LPS lah. TV ke FPS. Animation kat LPS. Ain pun dah makin polish. Sebab hint dia kena tahu storyline, faham konteks. Itu je. So Ain dah polish dia punya voice over dia. Aku bagi 8/10 juga. Yeay. Alia pun jadi. Kita tak jadi. Dah lah kenapa tiba-tiba ni. Dah malas. Alia 10 out 10. She nailed it for this session. Ilya 8 lah. Yeay. Not bad right? First timer. I rate Putri 10/10. 10/10 juga. Asal kau rate 10/10? Biarlah. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana menonton. Jumpa di next video. Terima kasih sebab menonton. Jangan lupa like, komen dan share. Bye. 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 Itu je paling kena. Itu je kena. Boleh berlakon sekali. Ya. Apa yang kau bisik ni? Popek. Apa dia kata? Aku tahu ciput.